Kenapa ramai yang nak tunggu harga emas paling rendah untuk buat belian pertama? Ini antara silapnya bila kita nak mula menabung emas. Golongan yang asyik bertanya bila harga emas turun akan terus bertanya kerana tak pernah ada pengalaman membeli emas. Selagi kita tak membuat belian pertama, kita tidak akan tahu bila harga emas naik atau turun kerana tiada benchmark atau penanda aras kita tersendiri. Cara terbaik ialah beli dahulu walaupun 1 gram dan selepas itu ikuti perkembangan harga. Jika kita merancang untuk membeli emas pada harga rendah dan terus menunggu, besar kemungkinan kita tidak akan menabung emas sehingga bila-bila. Waktu terbaik untuk membeli emas adalah ketika kita mempunyai duit. Ya, betul. Ketika kita mempunyai duit, bukannya menunggu harga emas murah. Apa definisi murah? Tidak ada siapa pun tahu bila harga emas benar-benar murah. Malah, penganalisis teknikal harga emas yang pakar sekalipun tak dapat membuat ramalan yang tepat naik turun harga emas. Fenomena turun naik harga emas adalah perkara biasa. Jangan menggebrah. Mana mungkin harga naik tak turun-turun? Yang pasti, trend harga emas confirm naik sejak 20 tahun lalu. Jika terus menunggu, duit mungkin habis dibelanja. Atau mungkin penantian itu tanpa sengaja kita telah membiarkan duit dimakan inflasi 3% hingga 4% setahun. Jadi, adalah lebih baik menyimpan emas yang sudah purata kenaikannya secara amnya kenaikan sekitar 10% setahun sebagai simpanan jangka panjang. Jika anda berminat untuk mendapat bimbingan percuma dan menjadi penyimpan emas yang berilmu, sila hubungi saya. Jika anda rasa perkongsian saya bermanfaat, jangan lupa follow, like, komen dan share supaya lebih ramai mendapat manfaat bersama. Terima kasih.